pada petang Khamis pukul 5 petang lebih kurang kan, hujan telah turun dan menurut meteorologi dia kata dijaga ribut tropika Sanya, dan sepanjang malam hujan berterusan dengan angin kan. Keesokan pagi macam biasa saya datang ke ladang Santani 1 lah. Dan bila datang je nampak dari di lautan lah. So ditenggelami air lah hingga ke saat inilah. Projek ladang satelit Santani 1 di bawah kendalian PPK Kolangat telah dinaiki air akibat taufan Sanya yang melanda. Walau bagaimanapun, projek ini telah dilengkapi sistem mitigasi berpara dan telah mengurangkan risiko untuk kerosakan kepada pokok. Akan tetapi, baklatan yang mitigasi yang di projek ini telah mengalami kerosakan lah. Dan apa yang PPK Kolangat bantu iaitu kita mempercepatkan lagi untuk urusan pemasaran hasil, dan hasil yang dihantar ke pusat kumpulan kita terus masuk ke dalam market. Akibat hujan yang lebat, plot telah dinaiki air dan pam mitigasi telah tenggelam, dan pihak PPK akan membantu para peserta untuk memohon bantuan bencana daripada pihak LPP dan KPKM. Masa pertama sampai air penuh lah. Nampak penuh, air penuh. Lepas tu time petik pun air pun penuh. Banjir lah. Pokok zakat ni tak ada yang rosak. Semua dekat atas. Alhamdulillah tak ada rosak. Okey, yang sebelum tak banjir tu gunakan kita sorong je, kita tolak. Yang banjir ni pasal gunakan tong. Tidak cili basah lah. Tidak siapa menduga sebelum tak pernah berlaku di sini banjir sebesar inilah. Tapi kita terima dengan redha lah kan, segala ketentuan tu. Dengan mungkin kali ini buah banyak kan, kita dah diuji dengan banjir macam ni alam. Peralatan especially untuk farm kan, so 90% rosak lah. So kerja-kerja memang susah lah, perlu kita keringkan, kutip balik. Kita dah 3 musim kat sini. Yang peletrop kali ni lah, yang peletrop. Cik Ahmad Firdaus pun awal pagi dah sampai pagi tu. So dia sama-sama datang mengarungi air kan. Ramai peserta yang belum sampai lagi pun dia dah sampai dah. Itu memang terbaik lah. Memang dia support kan. Membantu kita orang kat sini, membimbing.